Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung pada video ketiga. Kaedah ke-19, Al-Hal Mansub. Baik. Contohnya adalah Ja'a Zaidun Masyian. Zaid datang dalam keadaan berjalan. Baik. Untuk kita faham hal ini dia mestilah mushtaq. Dia mestilah mushtaq. Contoh mushtaq adalah isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabbahah, isim tafdil dan sirah mubalaghah. Baik. Dan pemilik kepada hal mestilah ma'rifah. Dia mestilah ma'rifah. Okey. Dan hal ini perlu ikut sahibul hal, pemilik hal, dari sudut lelaki ataupun perempuan, ramai ataupun sedikit. Jadi contoh kita berayat, kita akan mengatakan contoh, saya tulis, Ja'at Fatimatu bakiyatan. Fatimah datang dalam keadaan menangis. Ataupun saya berayat, Ja'a at-tiflani farihan. Ja'at tiflani rakiban, dalam keadaan menunggang. Okey. So hal ini mestilah mansub. Oh silap, rakibaini. Okey, dia mestilah mansub. Baik, seterusnya adalah tamyiz. Tamyiz ni contoh yang masyhur lah biasa kita guna adalah Zaidun akbaru min Aliyin jisman. Apa maksud dia sebenarnya? Dia nak bagi tahu badan Zaid lebih besar daripada badan Ali. Jadi bila kat sini kita boleh terjemah Zaid lebih besar daripada Ali dari sudut badan. Okey, dari sudut badan. Hakikatnya sebenarnya jisman adalah mubtada' tau, dia duduk kat sini. Duduk kat sini. Ayatnya adalah jismu Zaidin akbaru min Aliyin. Okey. Biasa kita dengar contohnya anta asgharu minni sinnan. Kamu lebih besar, lebih kecil daripada saya dari sudut umur. Okey, maksudnya sinnuka asgharu minni, umur awak lebih kecil daripada umur saya. Baik. Contoh lain biasanya adalah kalau dia bagi menggantikan fa'il. Contohnya kita kata tahassana Aliyun dirasatan. Okey. Ali bertambah baik dari sudut pembelajaran. Sebenarnya dirasah ini adalah fa'il. Okey. Ali lebih baik daripada, Ali bertambah baik dari sudut pembelajaran. Baik. Itu contoh yang pertama lah. Contoh yang pertama. Baik. Contoh yang kedua, biasanya kita guna parameter. Syaribtu litran ma'an. Saya minum seliter. Seliter apa? Susu. Okey. Ataupun awak kata syaribtu ka'san, secawan. Asiran. Okey. Ikutlah hektaron ke, literon ke, bebas. Okey. Seterusnya adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini hukumnya majrur. Mudhafun ilaih majrur. Pada ayat ni mudhafun ilaih adalah madrasati. Ja'a mudirul madrasati. Dia mestilah majrur. Kalau ni majrur bil kasrah, dia setengah tu majrur bi. Contohnya ja'a amirul mu'minin. Maka mukminin ini majrur bil ya. Okey. Sebenarnya kita setengah tempat kalau kita belajar di universiti, kita akan kata majrur wa alamatu jarrihi al-ya. Tapi untuk kadang-kadang untuk pelajar sekolah, untuk memudahkan, saya lebih suka guna majrur bil ya je lah, senang. Baik.
Kalau kita tengok dekat mudir ni, okey, kalau kita belajar kaedah sebelum ni, kalau tak ada alif lam, kita sebut mudirun. Kecuali ada alif lam, baru kita sebut al-mudiru. Tapi apabila dia menjadi mudhaf, alif lam tidak boleh ada, alif lam tak boleh ada, dan tanwin pun tidak boleh ada. Dia akan ada satu je. Sebab tu dia jadi mudirul madrasah. Kalaulah mudiru ini diganti dengan mudirani, dua orang pengetua kan, mudirani, apa yang berlaku? Nunnya akan hilang. Okey. Sebab apa? Sebab nun ini sama dengan, sama macam tanwin. Contohnya saya kata jaa dua penuntut ilmu, talibani al-ilm, maka nun ini akan hilang. Jaa taliba al-ilmi. Okey, sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.